Kereta api lalu. Kereta api kontena. Inilah kereta api kontena. Bawa kontena ni pergi kat port. Mengikut destinasi laluan dia. Ni agak-agak berapa saat kah, berapa minit masa diperlukan untuk dia mengosongkan 4 petak ni. Ni jalan 2 hala ni. 2 hala ke 2 hala masuk, 2 hala keluar. Tu dia. Ni tak ada kan lalu A22 ke, lalu top plus ke kan. Ni tak ada, ni lalu trainer. Lalu landasan dia je. Hai. Lama ni. Jom kita mengagak berapa lamakah masa diperlukan. Berapa lama diperlukan untuk sebuah gerabak kereta api kontena ni. Ada 40 kan, ada 40. Apa lagi ada? Ada 20 SL-tank ni, SL-tank. Ada SL-tank ni anak-anak dia. Jadi berapa minit kah? 2 minit masa diperlukan. Ni untung gerabak dia dia bawa gerabak yang kecil-kecil, yang pendek-pendek. Kalau panjang mau 3 minit 5 minit.